Kalau kita nak bina tabungan untuk 3 tahun, mana lagi berbaloi? Simpan duit ataupun simpan emas? Katakanlah anda nak menabung emas 1 gram sebulan selama 3 tahun. Cukup 3 tahun, anda dah ada tabungan sekitar 36 gram emas. Harga emas hari ini sekitar RM650 per gram. Bermakna nilai 36 gram yang dah berjaya dikumpulkan adalah sekitar RM23,500. Cuba kita tengok data ni. Harga emas pernah naik sehingga 19% dalam setahun dan meningkat sehingga 639% dalam tempoh 20 tahun. Jika dibandingkan dengan portfolio simpanan berisiko rendah seperti ASB, tabung haji dan fixed deposit, kenaikan harga emas adalah lebih baik. Simpanan emas lebih sesuai untuk matlamat jangka panjang, iaitu sekurang-kurangnya 2 tahun. Contohnya, anda simpan emas untuk beli rumah, tunaikan haji, persediaan persaraan dan sebagai dana pendidikan anak-anak. Public Gold menyediakan kemudahan akaun emas Gap Gold Accumulation Program untuk semua peringkat umur menyimpan emas tanpa sebarang caj tambahan. Untuk mereka yang nak tahu lebih lanjut, boleh isi borang sign up di bawah ataupun refer pin post dekat profil saya step by step macam mana bermula dan saya akan bimbing sebaiknya.